Alibaba ni sekarang dah berubah sebenarnya. Dia bukan Melayu total sub ke Cina, dah tak macam tu. Okay. Kita dah total sub pula ada ke Bangladesh. Baiklah. Contoh ini jauh pergi ni. Ni jauh jadi foreigner pula. Jadi maksudnya Melayu kat Malaysia dengan Cina kat Malaysia ni, India kat Malaysia ni kan, bukan dengan sesama kita ni dia dah. Nak dapat projek dah dengan foreigner pula. Bangladesh, Pakistan. Ini saya boleh sebut sebab kita duduk dalam ekosistem kita tahu. Jadi saya bagi tahu kita Dewan Perniagaan. Kita pergi turun ke bawah. Kita pergi turun bawah. Gegar Gegar. Kita pergi ke Pasar Borong. Pasar Borong kita pergi. Bila pergi boleh nampak. Ini semua siapa yang kerja ni? Kan? Tengok semua foreigner. Jadi kita pula berebut dengan dia pula. Kita berebut dengan foreigner. Kek kita ni besar. Tapi saya rasa lah separuh kek kita ni dah diambil oleh foreigner. Bukan diambil, dicuri sebenarnya. Sisa Alibaba lah ni. Jadi konsep baru. Saya nak beritahu juga. Sekarang ni ada pula konsep baru yang mana kalau dulu aku total sub dekat kau, aku bagi kau 10%, kau duduk diam-diam. Tapi at least bagi orang tu. Yang di Alibaba kan tu, Alibaba tu yang dapat dah 10%. Sekarang tak, dia ambil dia driver dia punya IC. Kau bagi aku IC kau. Dia ambil. Tak minta pun dia pergi ke HR dia ambil, dia apply. Buka company. 100% company tu jadi company Melayu. Tak payah sub kat siapa-siapa, tak payah bagi commission, katalah dapat 100,000 untung. Kalau dulu kata okey aku bagi kat kau ambil 10%. Sekarang tak ada. Dah. Jadi manusia semakin ada. Yang you kata pasal taraf bumi tu. Sekarang ni pun yalah kita dia hanya taraf je lah. Macam makin lama kita ni dah, saya cakap ni base pada saya pandangan sini dan juga pemerhatian saya di Shah Alam. Right? Yes, dah tak ada dah kedai-kedai Melayu. Runcit Melayu tak ada. Dah habis, tutup. Section 2 ni tempat kita makan dulu ni, yang tempat kau makan nasi goreng RM2 tu dah tak ada orang niaga dah.